Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan nombor pendaftaran fancy yang Sebenarnya kan, bagi saya lah, isu nombor fancy ni isu kecil. Isu tak menjejaskan keselamatan pun. Lebih baik JPJ ataupun YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, tumpukan perkara yang lebih besar. Kan? Saya bagi salah satu contoh lah. Bagaimana kerajaan hendak mengatasi warga asing menggunakan nama-nama warga tempatan, menyewa nama untuk membeli kenderaan, khususnya macam motosikal. Itu sepatutnya kerajaan fikir berapa banyak denda nak dikenakan. Kan? Ini apa yang kita tahu, bila motor tu motor orang lain disita, tunggu tuan dia ambil motor, bayar denda sikit, keluar. Ini umpama kita menggalakkan lagi. Kan? Alah tak apa, besok Kelantan tuan motor ambil, janji kau bayar tuan motor tu berbulan ke 300 sewa nama dah. Ini maksud dia seperti itu. Seperti itu yang kita tak mau. Saya tak halang warga asing memiliki motor, tapi syarat kena ada lesen. Kan? Ada lesen di negara mereka. Buat uji balik di negara Malaysia, kalau lulus, tapi syarat mereka kena ada permit. Buat mereka boleh mohon lesen. Siapa kata tak boleh? Boleh. Okey, itu tu satu bab. Yang kedua, berkenaan dengan pemandu warga asing yang memandu tanpa lesen ni. Sejauh mana JPJ bertindak? Adakah cukup dengan saman seseta kenderaan? Tak cukup. Sebab denda tanpa ringan telah mereka berani. Ya. Sebab denda tu ringan. Dan begitu juga dengan pemandu yang mabuk. Sampai aksiden, sampai kehilangan nyawa seperti baru-baru ni. Apa tindakan JPJ dan Menteri Pengangkutan? Ini yang sepatut mereka fikirkan. Ini nombor fancy, ini nombor hal kecil. Hal-hal kecil lah. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Dan yang terakhir, bagaimana nak mengatasi perebet-perebet sapu yang berkeliaran? Ya, seperti di dekat KLIA, di bandar-bandar yang dipandu oleh warga asing. Bagaimana JPJ nak mengatasi benda-benda ini? Ini sepatut yang harus difikirkan, bukan nombor fancy ini. Ya, kadang kita pelik, kita boleh tengoklah, kita berselisih dengan mereka. Rakyat awam ni tak ada hak untuk menahan. Tapi apabila berlaku aksiden dengan lori tak ada rotek insurans dan kereta yang mereka pandu tak ada rotek insurans, kemalangan jiwa ataupun paralyzed, kemalangan teruk sehingga yang kena langgar tu tak ada apa, tak boleh seperti saya ada kala, siapa yang nak menjawab? Inilah yang patut JPJ fikir. Kalau buat nombor fancy ni isu kecil bagi saya lah, kan? Tak perlu nak dibesar-besarkan. Kalau tengah robot tu dia bawa nombor fancy, sita kenderaan, keluar saman, buat nombor plate dulu baru boleh bawa keluar. Senang. Tapi yang saya sebutkan tadi itulah yang sepatutnya Menteri Pengangkutan, YB Anthony fikir dan JPJ, pengarah JPJ fikir sama-sama. Carilah satu jalan bagaimana untuk mengatasinya.